Berapa income hang sebulan ni, kita-kita je lah kan. Sorry. Sebenarnya, aku ni jenis kalau nak berkeputusan ni, aku akan cari beberapa backup plan tau. So, sebelum aku nak berani decide berhenti kerja tu, tentulah aku call Nakib. Aku call Nakib sebab aku tahu dia property agent. So, aku just call dia, aku tanya dia kan, macam mana kan, komisen oi, kaya. Aku puji dia, tak ada lah kan. Aku tanya dia, Kip, jujur lah Kip, berapa income hang sebulan ni, kita-kita je lah kan. Lepas tu dia kata kat aku, ni aku bagi tahu ni, hang jangan bagi tahu siapa-siapa tau. Aku macam, apa hal ni kan, banyak sangat gaji dia kan. Mestilah aku mana ni kan, cepat bagi tahu. Bulan maintain lah 5-7 ribu. Aku macam, dia macam, aku dengar tu macam panas tau. Dia bukan dengki tau. Dia macam, apa benda dunia ni kan. Aku penat-penat kerja kan, tiap-tiap hari keluar kotor, baju kotor, beli baju warna hitam sekali, lepas minggu baju warna kelabu lah, dah tak ada warna hitam lah. Sebab hari kena panas apa semua, kulit hitam, baru dapat 5,000 tau. Cuma aku rasa, rupanya ada jalan lain dapat duit jumlah yang sama tapi dengan effort yang lebih rendah. Kat situ aku macam, so tu consider hang punya turning point lah. Turning point lah. Aku just macam fikir benda tu sebagai backup plan. Tu faktor utama gak lah aku berhenti kerja. Sebab aku tahu aku balik ni, aku ada seorang kabel ni, boleh ajar aku. Satu, lepas dia cakap pasal benda tu, aku terus berhenti lah. So, hang nak tahu lah apa dia reply lah bila aku cakap berhenti. Dia kata aku, nak berhenti lah? Kalau nak berhenti, you berhenti sekarang tak? You pergi balik, you bungkus baju, you pergi. I tak nak tengok muka you. Cakap aku macam tu. Aku macam, wow, lajunya kan. Memang aku rasa useless kat situ kan. Kata, aduh, janganlah Wish. Dah beramai dah berhenti ni. Takkan hang berhenti kak? Aku macam, punya ramai kak. Tak tahan kan. Tapi kan, apa pernah terfikir tak, apa yang menyebabkan orang tu boleh stay lama dekat tempat tu dan kerja tu? Aku rasa, sekarang ni, aku rasa lah, semenjak ada pengalaman tu, aku rasa duit bukanlah faktor utama. Faktor utama yang buatkan orang tu boleh kekal sampai 20 tahun, 30 tahun adalah environment.